Kalau sekolah pelan pun tak apa. Mereka akan datang ada dalam semangat kita, itu mengaji, dia cakap ni untuk Ustaz, dia baca, dia faham. Jadi kita pun dapat saham dia lah. Kita mengaji, insyaAllah, ramai Allah bagi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala hudna sahla idha syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ardh. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي لساننا نورا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا فهم النبي والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlanya, rahmahnya, inayahnya. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk membicarakan kitab Wardul Zawahir Lihali Al-Fadhil Aqiqdil Jawahir karya Syekh Daud bin Syekh Wan Abdullah Al-Fatani. Masih lagi dalam membicarakan muqaddimah. 7 baris daripada atas. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lalu berkatalah Tuan Pengarang, wa bayyanu ma lahu min sifatin qadimatin wa sifatin hadisatin. Dan menyatakan mereka itu barang yang baginya daripada sifat yang qadim dan daripada sifat yang baharu. Ataf pada sebelum ini, fafazu. Jadi apabila Allah Ta'ala memuliakan hambanya dengan limpah kurniaan yang sempurna, nikmatnya yang sempurna, lalu mereka itu berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Kemudian mereka mengesakan Tuhan dan mentanzihkan Tuhan dengan dalil-dalil yang jazam, dalil yang yakin, yang mutawatir. Baru sambung ini. Dan menyata mereka itu barang yang baginya bagi Tuhan daripada sifat yang qadim dan sifat yang baharu. Wa bayyanu ma ni makna kembali kepada perbahasan sifat-sifat yang qadim dan juga sifat-sifat yang baharu. Wa nafau anhu didda wan nidda wal mumasalah. Dan menafi mereka itu daripada Tuhan akan lawannya. Dan menafikan dan bandingannya. Dan mumasalah dan yang menyamakan. Ini semua bicarakan tentang apa dia? Antara bara'at istihlal.
Perkara yang akan diperbahaskan dalam ilmu itu ialah bicarakan tentang tanzih, membicarakan tentang tauhid, membicarakan tentang sifat-sifat qadim, sifat-sifat baharu apa dia. Kemudian bicarakan tentang penafian, ada punya penyamaan bagi Tuhan, adanya apa namanya perkara yang lawanan dan juga perkara yang menyerupai dengan Tuhan, perkara-perkara yang mustahil dan sebagainya. Ini dinamakan sebagai bara'atul istilan, perkara yang akan diperbahaskan akan datang. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan dakharaha ila liqa'ihi fil akhirah. Dan aku naik saksi, aku bersaksi, aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, hal keadaannya Tuhan tadi ketunggalannya, tiada yang menyekutunya, akan sebagai saksi yang aku taruhkan. Aku taruhkan dia, aku jadikan dia bekalan pada hari berjumpa akan dia Tuhan di dalam akhirat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadun abduhu wa rasuluhu al-mahfufu bin nasri al-mubinu fid dunya wal akhirah. Dan aku naik saksi bahawasanya penghulu kami dan Nabi kami iaitulah Muhammad itu hambanya, hamba Tuhan, dan pesuruhnya, pesuruh Tuhan, yang keliling dengan penolong, dilingkungi dengan penolong yang amat nyata di dalam dunia dan juga akhirat. Wa ba'du fayaqulul abdul faqiru dzut taqsiri wal manawi Daud bin Abdullah Fatani, khatara ila al-khatiril al-fa'iliyah an aktuba syarhan latifan fi fanni tauhidi. Dan ada pun kemudian daripada itu, selepas daripada bismillah, selepas daripada hamdalah, selepas daripada selawat dan juga penyaksian, maka lagi akan berkata hamba itulah pengarang yang fakir, yang mempunyai taksir, mempunyai kekurangan, lagi mempunyai kejahatan. Ini semua adalah apa nama, kenyataan-kenyataan dalam bentuk tawaduk. Iaitulah Daud bin Abdullah Al-Fatani telah melintas bagiku khatir, telah datang pada diriku khatirnya lintasan, buah fikiran, khatir. Telah melintas bagiku khatir yang limpah, datangnya ilham, datangnya satu kehendak, bahawa aku berkehendak menuliskan satu syarah yang sedikit lagi kecil pada bicara ilmu tauhid. Dah tebal pun kata kecil lagi ya. Ala risalatin latifatin mulaqabatin bi aqdil jawahiri mutarajjiman min masail jawharatit tauhidi bilisanil jawi. Aku syarahkan, datang jadi nak mencerahkan atas
Aku syarahkan atas risalah yang sedikit yang kecil yang dilakabkan dia, dipenamakan dia dengan Aqdul Jawahir. Hal keadaannya, Aqdul Jawahir ini menterjemahkan daripada beberapa masalah bagi Jawharatul Tauhid. Jadi inilah matan Jawharatul Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani tu. Jadi Syekh Ibrahim Al-Laqani dia matan dia betul matan Jawharatul Tauhid. Kemudian dia ada 3 syarah. Syarah yang ringkas, syarah yang sederhana, syarah yang tebal. Dari 3 syarah. Syarah yang tebal tu 4 jilid. Cara yang ringkas tu ringkas, yang sederhana dalam 2 jilid. Sederhana. Kalau yang tebal tu, cara yang kabir tu, tebal tu, dia banyak nukilkan pandangan-pandangan daripada kitab-kitab yang besar. Itu Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kemudian matan Jawharatul Tauhid ini juga bukan sekadar pengarang dia yang mensyarahkan, bahkan ramai ilmuwan-ilmuwan yang mensyarahkan matan Jawharatul Tauhid ini. Seperti disyarahkan oleh Syekh Ibrahim Al-Juri, Tufatul Murid, kemudian Syekh Al-Amir, Syekh Abdul Salam, kemudian Syekh Al-Amir, lagi apa ya, ada 2-3 lagi yang saya terlepas tu, pandang lupa. Syarah-syarah bagi Jawharatul Tauhid itu yang lama, yang moden pun banyak kan. Syarah bagi Jawharatul Tauhid ni, karya-karya maknanya syarahan-syarahan terbaru ulama-ulama muasarah, ulama terkini dengan bahasa Jawi. Ia risalah itu diterjemahkan. Dan kelebihan Syekh Dafatani ini pada belakang kita ni, dia ada dah, dia punya apa dia, terjemahan matan Jawharatul Tauhid tu dalam bahasa Melayu. Dah siap terjemahkan dah. Maknanya bukan sekadar diterjemahkan pada dalam huraian ni, tapi dah ada kat belakang siap dah. Yahullu alfazaha wa yukshifu ma'aniha ma'a dhamma min al-fawaidin nafisatil lati la yanbaghi an yakhlu al-kitabu minha liyantafi'a bihal mubtadi ar-raghibu ila ma'rifati aqaidit tauhidi. Yang mana syarah ini, kata pengarang, syarah yang menghuraikan, menjelaskan, menghuraikan lafaznya, lafaz matan Jawharatul Tauhid, dan yang membukakan akan maknanya, menghuraikan maksud-maksud Jawharatul Tauhid, matan Jawharatul Tauhid, serta barang yang aku himpunkan daripada beberapa faedah yang indah-indah. Dan kemudian Syekh Daud Batani dia terjemahkan, dia bawakan datangkan matan, kemudian dia terjemahkan, dia bawakan huraian-huraian makna, kemudian dibawakan nukilan ulama-ulama yang lain dimasukkan dalam kitab ini. Faedah yang indah-indah, faedah yang indah-indah yang tiada sayugia bahawa disembunyikan, ditinggalkan kitab daripadanya. Jadi dimasukkan dalam syarah dia ni, supaya mengambil manfaat dengan dia, dengan faedah tersebut, orang yang mubtadi, orang yang baru nak bertatih, nak belajar, yang gemar kepada makrifah bagi aqaidut tauhid. Jadi mereka yang dah
bicarakan kitab Faridatul Faraid, mereka dah bicarakan kitab Sirajul Huda, mereka dah bicarakan kitab apa lagi, Hidayatul Mutafakirin, yang peringkat-peringkat sederhana, peringkat bawah. Kemudian naik pula kitab Samin, kitab Aqidatul Najin. Kemudian nak baca yang lebih tebal lagi, ambillah kitab ni. Wa illam akun ahlan lidzalika walakin a'tamadatu 'ala Allahil Karimil Wahhabi ay yuwaffiqana lis-sawabi wa muwafaqat ay yuwaffiqana lis-sawabi wa muwafaqatil wa muwafaqatin li qawaidi ahli sunnati wal jamaah. Dan jikalau tiada, sekalipun tiada aku ahli bagi yang demikian itu, bukanlah aku ni ahli kalam, bukan aku ahli kalam, dia punya rendah dirinya, tak layak nak menghuraikan, tak layak nak mensyarahkan. Mana bukanlah aku ahli yang demikian itu, bagian demikian itu. Dan tetapi berpegang tamat tu, berpegang aku atas Allah yang karim. Walaupun bukan ahli, namun mohon kepada Allah Ta'ala diberikan kemudahan dapat menyelesaikan penulisan ini. Lagi yang memberi, bahawa diberi taufik akan kami bagi sebenarnya, dan muwafaqat bagi kaedah Ahlussunnah dan Jamaah. Wa sammaituhu warda zawahiri lihilli alfadhi aqdi jawahiri. Dan aku namakan dia kitab ini akan Wardu Zawahir, kerana menguraikan lafaz iqdi jawahir, lihalli artinya Wardu Zawahir. Jadi nama kitab ini ialah Wardu Zawahir, bunga yang menerangi atau bunga yang berputik bagi menghuraikan lafaz-lafaz aqdu jawahir, jawharatul tauhid. Wa arju minallahi an yantafi'a bihil muslimuna wa huwa ala ma yasha'u qadirun wa bil ijabati jadirun. Dan aku harap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa mengambil manfaat dengan dia ini, kitab ini, segala orang Islam. Ini mohon pada Allah Ta'ala penulisan ini dapat diambil faedah oleh umat-umat selepas daripada dia. Cumanya kitab ini tak ramai dah. Orang yang dah tutur, dah lama bicarakan tentang kitab. Yang peringkat-peringkat atas dalam tulisan Jawi, inilah kitab dia. Dan ialah Allah atas barang yang dikehendaki itu amat berkuasa. Tiap-tiap satu itu dari bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang berkuasa menciptakan tiap-tiap sesuatu yang mungkin. Dan dengan memperkenankan itu amat sebenar. Wa hasbi wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ia Allah itu memadai akan daku dan sebaik-baik wakil. Sebaik-baik wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan ia jua sebaik-baik wakil. Dan tiada daya dan kuah, kemampuan melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi amat besar. Ini semua mukadimah-mukadimah dia, dan juga
doa dia. Ayat awal-awal ayat dia, awal-awal karya dia. Saya pun tak baca nak urai kebanyak-banyak lah. Kita baca laju lagi sikit-sikit. Kalau tak urai satu, apa itu kuah, apa itu haulah, kan tak selesai kita ni sekarang. Ketahui olehmu adalah manakala aku berkata qauluhu. Jadi dalam kitab ini bila kita katakan perkataan qauluhu, qaf waw lam ha. Qauluhu maknanya merujuk kata di sini manakala aku berkata qauluhu itu maksudku itu ibarat risalah yang umpama umpama matan itu. Jadi kalau didasyarahkan, dibawakan matan, kemudian dibawakan qauluhu artinya katanya, kata pengarang matan Jawharatul Tauhid. Itu qauluhu. Dan kita harap biasa jumpa dan kita jauh ada tentu juga. Jadi nak mula balik masuk matan baru, ada qauluhu, bagian-bagian, kemudian disyarahkan pula. Kemudian nak masuk matan baru, qauluhu. Inilah ketika masuk kepada maksud. Minta tolong aku dengan Allah, dengan nama Allah. Ini nak membicarakan ni permulaan dia punya karya dia ni. Mohon musta'inan dengan nama Allah. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Jadi qauluhu kata matan. Jawharatul Tauhid dimulakan dengan bismillah. Telah memulai empunya terjemah dengan dia kerana mengikut dengan kitab Allah dan kerana mengamalkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ibrahim Al-Laqani memulakan dengan matan Jawharatul Tauhidnya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kerana ittiba, mengikut. Sebagaimana surah Fatihah, awal surah Fatihah ialah bismillahirrahmanirrahim, dan juga sebagaimana saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi yang bermaksud tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai bal, yang dicita-cita pada syarak, pekerja-pekerja ni suatu pekerjaan yang digalakkan dalam agama, dalam syarak, tapi tiada dimulakan dia dengan perkara tadi, pekerjaan tadi dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia telah ajzam. Jadi kullu mri'in zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajzam. Itu hadis Nabi. Itu satu riwayat. Jadi ajzam ni yang kudung tangan, itu pasal perkataan ajzam. Ini sesuatu yang cacat, sesuatu yang kudung, yang kurang. Dan pada satu riwayat tiada dimulai padanya. Jadi la yubda'u. Kul amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi satu riwayat pula, lafaz dalam hadis itu, hujung dia punya hadis itu berbunyi fahuwa aqta. Kalau tadi fahuwa ajzam, yang ni fahuwa aqta, terputus. Aqta artinya potong, terpotong. Jadi mana-mana pekerjaan yang diharapkan keelokannya namun tidak dibacakan, dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu terputus, terpotong. Dan pada riwayat yang lain pula, di riwayat lain pula, maka iaitu abtar. Jadi amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Perkataan abtar di riwayat yang lain. Abtar juga maksudnya terpotong, terputus. Maka adalah maksudnya iaitulah kurang berkat, ai qalilul barakah. Jadi ketiga-tiga lafaz ini merujuk kepada makna qalilul barakah, kurang berkat. Jadi bukannya tak ada manfaat langsung perbuatan tersebut, namun kurang berkatnya. Bermula Allah, nama bagi zat yang wajibul wujud, yang mustahak bagi segala kepujian. Jadi bawa lafaz Allah. Jadi bermula Allah itu, lafaz Allah, nama bagi zat. Allah ialah
zat wajibul wujud. Allah ialah zat wajibul wujud. Bila kita tanya apa itu Allah, Allah itulah satu zat. Dia bukan sifat, dia ada merupakan satu zat yang mana bersifat, yang mana zat itu wajibul wujud. Wajibul wujud artinya wujudnya itu merupakan perkara yang wujud, yang mesti ada, yang mustahak bagi segala kepujian, yang layak bagi segala kepujian. Maka tiada menama dengan dia yang lainnya daripada lafaz Allah. Jadi nama Allah ni tak ada guna pada yang lain kecuali Allah saja. Kata kebanyakan ahli ilmi, kebanyakan ahli ilmi mengatakan atas bahawasanya ialah Ismullah Al-Azam. Jadi sebahagian ataupun kebanyakan ahli ilmu, nama-nama Allah tu banyak, tapi nama Allah yang paling azamnya ialah Allah. Jadi Allah ialah Ismullah Al-Azam. Ada yang mengatakan Ismullah yang azam ialah Ar-Rahmanur Rahim. Azam ialah yang paling agung. Kerana itulah disebut di dalam Quran 2360 tempat. 2360. Buka Al-Quran lah cari. Banyak dia. Jadi 60 tempat mana yang disebut di dalam Al-Quran. Oleh kerana itulah, sesuailah ianya adalah Ismul Azam, nama yang paling agung bagi Tuhan. Jadi Allah. Dan kata setengah pula, dan kata setengah ulama, Allah itu iaitulah nama yang menghimpunkan bagi makna zat dan sifat dan af'al. Jadi sebagai ulama mengatakan, bila sebut saja Allah artinya merujuk kepada zat, merujuk kepada sifat, merujukkan kepada af'al. Itu lafaz Allah terkandung di situ. Kerana itulah dinamakan dengan Sultanul Asma. Sultan bagi segala nama-nama. Lafaz Allah. Jadi ada nama zat, nama sifat dan juga nama perbuatan. Apa dia nama zat? Nama zat seperti Al-Haq. Itu nama zat. Nama sifat seperti Al-Qadir, Al-Sami, Al-Basir. Nama af'al seperti apa dia? Nama af'al seperti At-Tawwab, Al-Muhyi, Muhaimin. Itu semua nama af'al. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim itu dua sifat bagi Allah yang dinyatakan bagi mubalaghah, yakni menghinggakan banyak rahmat dan kasih sayang. Jadi Allah ni perbahasan cukup panjang perkataan Allah. Jadi kita fahamnya Allah itu, ada sebagian mengatakan Allah itu asalnya daripada ilahun. Kemudian adanya alif lam lil ma'rifah. Ada mengatakan Allah itu isim jamid, itulah Allah, itulah lafaz yang sebenarnya. Kemudian apa lagi? Kemudian Allah itu ialah isim yang jamid. Isim jamid itulah nama yang menghimpunkan bagi segala nama-nama. Dengan makna yang lain saja, dengan makna yang lainnya sebut saja Allah, maka terkandung di situ Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, Al-Jabbar, semua kat situ.
Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Tuhan dalam bentuk dalam bentuk bahasanya kita fahamkan sebagai mubalaghah. Artinya menghinggakan, yang high, tinggi. Kenapa? Kerana Ar-Rahman Ar-Rahim itu asalnya daripada rahmah. Ar-Rahman Ar-Rahim